9 November 2025, hari Sabtu. Saya dan Eri Syarida, sebab saya dah cancel saya punya holiday next week ke Vietnam atas sebab cuaca. So hari ni kita sedang nak menuju ke IOS Timor sebab kita nak cari kasut hiking untuk wanita, untuk Eri Syarida. Kenapa nak cari kasut hiking? Saya dah pernah cari kasut hiking, saya dah ada saya punya preference. Kita nak tengok apa yang sesuai untuk Eri Syarida, sebab kami bersama-sama telah selamat dapatkan slot untuk ke mana? Untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. Itu dah cerita lain. Sebab Eri Syarida akhirnya dah dapat hidayah untuk teman saya ke Gunung Kinabalu. Yeay. Okey, jangan masa. Jom kita sama-sama tengok ada ke tak ada hari ni, tercapai ke visi untuk kasut hiking Eri Syarida ke Gunung Kinabalu. Yes. So macam biasa, sebelum itu, bak kata sahabat saya dari Sedenak Kulai Johor, siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. IOS Timor ni memang port family saya lah, sebab dia dekat dengan Nilai. Saya baru dapat tahu Sport Direct ni baru buka, sebab lama juga dia renovate. Tapi ini bukan video berbayar, ini video impromptu ad hoc. Okay, sebab dah sampai IOI ni, kita pergi Sport Direct dulu. Sport Direct ni ada section trail hiking. So biasanya saya terdah yang running. Kita tengok trail hiking dia. Alright ke tak alright. Okay, kasut-kasut hiking dekat Sport Direct ni kebanyakannya brand Karimo dengan Hi-Tech. Brand-brand ni memang sesuai untuk beginner sebab harga dia yang sangat munasabah. Anda tengok, range semua paling mahal 300 lah. 300 plus lah. Itu dah high end untuk kat sini lah. Dan brand-brand Hi-Tech dengan Karimo ni memang dah lama ada lah. Cuma dia maybe tak se-elite, tak sekayangan kasut-kasut brand-brand lain macam Solomon, La Sportiva dan adik-beradik. LA Poyo mamak tu pusing-pusing macam tu. Handsome lah tu kan. Okay, apa yang penting untuk kasut hiking ni? Pertamanya dari segi dia punya tapak. Tapak ni dia punya braking system, maknanya traction dia, maknanya dia punya bunga tu memang kena padat, padu, dan anda nampak dia punya surface tu coverage dia penuh. Dan material ni, kalau anda pergi material yang kasut-kasut mahal, of course lah anda akan dapati tapak yang popular tu macam Vibram. Vibram ni brand ataupun jenama getah dia lah. Sangat popular untuk kasut-kasut hiking. Pertamanya kerana ketahanan dia, dan dia boleh pukul rata kat semua surface, batu, lecak, pasir, kayu. Bila masuk hiking ni, dia macam-macam kemungkinan tu ada, so kena ada. So tiba-tiba macam berkenan color ni. Color lawa Karimo. Tapi Karimo ni not bad sebenarnya untuk beginner, sebab saya suka tengok build up material dia. Dan dia punya keadaan, kalau ada Gore-Tex lagi baik lah. Okay, Gore-Tex, kemudian dia punya fitting kena selesa. Paling penting kasut hiking ni dia punya practicality atau functionality dia. Okay, jangan beli kasut-kasut macam ni. Ini kasut trail kasut trail dengan hiking tak sama. Dia punya, kalau ada masa saya boleh explain lebih detail lah. Okay, jom. Yang penting sizing. Cara dia baru tahu sedap tak sedap. Mula ketuk dulu, bagi dia padat. Lepas tu betulkan lidah ni. Ni masa saya beli kasut dulu orang ajar. Okay, lepas tu semua double tight. Double tight. Okay, lepas tu yang ni pun double tight. Tapi sebelum tu check dia masuk lidah tak. Masuk barulah ikat pun double. Okay, tu ada function semua tu. Okay, try test. Sedap tak? Okay. Saya lebih prefer kasut mid cut atau high cut. Tapi high cut ni nak pakai dia lagi leceh lah. Sebab apa tau? Kasut-kasut ni ada apa dia? Ankle protection. Yang tu yang kasut-kasut trail biasanya tak ada, hiking ada. So kalau macam akak ni, apa tip dia kalau nak pilih sizing yang betul untuk kasut hiking? Kalau untuk kasut hiking, contoh kalau actual size 4, better go for 4.5. Bagi ada ruang, so kaki boleh bergerak. Kenapa kita tak ambil sama macam kasut running? Sebab bila kita ambil sama macam kasut running, dia hiking dengan lari lain.
Movement dia berbeza. Kita mendaki, so banyak guna front foot. So bila front foot kita guna, most of the time kita guna front foot, kuku kita boleh belaga dengan depan ni. Bila belaga tu yang cagu tu. So untuk mengelakkan, better go for 0.5 ni atas lah. Lagilah dia nak naik Kinabalu, nak pakai stok tebal sikit. Summit day tu. Summit, sebab dia sejuk tu. Kerana nasib tak baik, saya kena dulu 2 degree, 3 degree. Tak apa, dekat sini kita ada stokin thermal. Stokin thermal, ya. Yep. Thermal ada kat situ. Kita boleh check kita Alright, terima kasih dia. Many hours later. Okey, walaupun Eri Syarida macam dah suka kasut tu, kita terjah lagi satu lubuk kasut hiking yang mampu milik tetapi berkualiti, iaitu di Decathlon. Tepuk tangan je sambil tersenyum. Okey, harga dia pun sangat-sangat muhasabah. Anda tengok, tetapi jujur cakap saya lebih berkenan yang Karimo tadi lah. Bukan nak kata tak berapa sesuai. Lebih kepada preference. Okey, saya lebih berminat pasal nampak build up material dia, dan kasut-kasut Decathlon ni macam terlalu beginner tetapi harga mampu milik. Macam Decathlon ni, saya lebih banyak beli baju. Memang boleh dikatakan baju dan peralatan hiking saya majoriti kot beli kat sini. Tapi kasut saya kurang sikit. 3,000 whoos later. Korang tengoklah ending video ni macam mana. Puyo stylo akak ni. Piwit. Dapat suka pula dia kasut tu. Tahu nak cuci mata tempat lain. Dia nak beli okey lah. Harga pun ngam cantik. Tapi belum habis, saya baru nak cari barang-barang lain. Let's go. Patih Gajah Mada ada mengatakan, mata kalau tidak akan diasah, ia tidak akan mencuci ketajaman window shopping. Okey, kita sambung window shopping dan anda dah tahulah kesudahan dia. Saya membelikan isteri saya kasut hiking dari Karimo dengan harga RM308, dapat diskaun RM50, lebih kurang RM200.5 aja. Yes, happy-nya beliau. Okay. Settle lah beli kasut apa nama, Karimo Hot Rock Mid-Cut Hot Rock. Okay, sekarang kasut dah beli. Harga puas hati, dapat lagi diskaun RM50. Selesa. Tak pakai mahal. Sizing tadi last minute dia dapat yang size 5 tu so okey lah, puas hati lah. Memang dah dapat kasut tu, so sebulan kita beli satu-satu. Tapi besok kita beli baju, beli bag, beli pole. So besok dah boleh training ni. Kita tak pau suami kita, paling murah kita kasih. Okey, jom. Okey, terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video ni, tekan butang like. Kalau anda kasut apa pula anda nak beli, especially untuk beginner runner nak naik Kinabalu. Okey, dan yang paling penting apa dia? Beginner hiker. Okay, beginner hiker, kasut apa pula anda nak beli? Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal kebaikan still to keep it and keep running and when the mountain is calling. Yes.